Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat. Alhamdulillah hari ni 15 hari bulan 12 2025. Aku dapat order lagi untuk setup box. Kali ni aku dapat 5 biji order. 5 biji yalah 5 biji order lah. Sebiji MI box S third generation, 3 biji MI box S second generation, sebiji lagi untuk Mikul KM2 Plus Julak. So untuk video kali ni aku nak unboxing MI box S third generation. Dalam masa yang sama aku nak buat perbandingan lah, apa perbezaan antara second generation dengan third generation. Dia dah upgrade ke apa kan. Okay, so untuk packaging dia, okay, MI box S third generation, packaging dia macam gini lah. Macam gini, third generation, Google TV. Okay, second generation macam biasalah, korang pun tahu kan second generation kan. Right, so untuk spek dia korang boleh buka dekat G je. Macam aku tengok dekat G je, nak tahu perbezaan spek dia apa. Okay, aku tunjukkan korang Okay, ni perbezaan dia. Perbezaan third generation dengan second generation. So daripada segi CPU, GPU dia mungkin dia dah upgrade sikit. Lepas tu RAM dia sama 2GB. ROM dia beza. ROM dia untuk third generation 32GB, second generation 8GB je. So dia punya memori dia tinggikan sikit lah. Lepas tu apa lagi perbezaan dia. Okay, untuk port third generation dia ada 3 port je. 3 port. Fourth generation ada 4. Maksudnya untuk third generation dia tak ada audio output. So kalau korang ada pakai soundbar, korang boleh connect pakai Bluetooth lah. Lepas tu dua operating system dia dua pakai Google TV. Okay, Google TV. Lepas tu untuk wireless connectivity ni dia ada Wi-Fi 6. Yang ni tak ada Wi-Fi 6. Right. Okay, tu perbezaan daripada segi dia punya spek lah. Okay, kita tengok pula dia punya rupa dia macam mana. Okay, aku unboxing kejap. Okay, so untuk second generation korang dah tahu lah, aku dah pernah unboxing, aku dah pernah tunjuk cara-cara dia punya spek-spek dia. Lepas tu okay, ni third generation. Third generation punya bentuk macam gini. Okay, perbezaan dia dengan second generation, selain daripada bentuk dia, okay, dia punya manual book pun beza. Yang third generation dia tukar colour putih. Second generation colour original dia lah, colour orange ni. Okay, untuk bentuk box dia, okay, macam ni terbalik. Okay, ni bentuk box dia second generation, third generation. Okay, yang third generation ni nampak handsome sikit lah kan. Lepas tu dari segi berat, third generation lagi ringan daripada third generation. Okay, untuk connection dia nanti aku tunjuk korang. Okay, ni bentuk depan dia, tepi dia, belakang dia. Okay, nampak? Third generation ada 3 je port. Second generation ada 4 port. So yang kurang dekat third generation ni cuma audio output. Audio output dia kena pakai Bluetooth lah. Okay, yang lain semua okay sama. Alright, so operating system ni macam aku cakap tadi, dia pakai Google TV. Nanti aku connect dekat TV, kita tengok apa yang korang akan dapat kalau korang beli. Maksudnya bukan beli dengan aku. Kalau korang beli dengan aku siap setting. Tapi untuk yang basic app, nanti aku tunjukkan korang kat TV. Okay, so untuk third generation, standard lah basic apps dia pakai Google OS, Google TV punya OS. So dia macam gini lah Google TV punya OS. Apa-apa apps yang korang download, dia akan keluar dekat home screen macam gini. Kecuali Google Play Store. Google Play Store dia tak ada keluar kat home screen. So kalau korang nak download apa-apa daripada Google Play Store, korang pergi je dekat apps. Pergi dekat apps. Okay, korang type je kat sini. Korang type je kat sini, nanti dia akan keluar lah. Okay, lepas tu dia akan keluar kat sini. Berapa banyak, kalau korang download banyak-banyak, berlambat-berlambat, semua dia akan keluar dekat depan ni lah. Dia akan keluar dekat home screen ni. Dia tak boleh simpan, tak boleh sembunyikan. Semua dia keluar kat sini. Kalau nak sembunyikan mungkin kena download apps lain kot, aku tak pasti. Okay, ini perbezaan. Okay, perbezaan antara Google TV dengan Android TV. Ni Google TV tau. Okay, yang TV aku pakai sekarang ni Android TV. So aku tunjukkan korang Aku tukar dia punya source. Okay, ni Android TV. So Android TV ni contoh korang download kan. Macam ni Play Store dia boleh letak dekat home screen. So kalau korang download, contoh korang tak nak letak banyak-banyak, korang setakat nak letak 4 ke 5 je kan, boleh, tak ada masalah. So apps-apps yang lain korang download, korang boleh cari dekat apps ni.
kat apps ni. Ni semua apps yang korang dah download. Ni perbezaan antara Google TV dengan Android TV. Dia punya OS. Tapi dia punya apa orang kata tu, kegunaan dia sama je. Beza dekat home screen ni je lah. Home screen ni dengan kegunaan dia sama je. Lepas tu untuk yang terbaru sekarang ni, diorang dah upgrade kepada yang Android. Tak kira lah. Semua box aku rasa sekarang dah Android 14 lah. Dia dah support dah sampai 14 dah sekarang. Okay, kita bata balik kat sini. So bila korang beli sendiri, contoh korang beli dekat Back Orange ke, korang beli kat mana-mana lah kat luar, kebiasaannya memang korang akan dapat standard je lah, standard apps je lah macam ni. So yang lain semua korang kena download sendiri. Kalau yang mana beli dengan aku siap setting, aku akan masukkan live channel, movie, drama. Lepas tu apps-apps yang free semua aku akan installkan sekali. So dapat dekat buyer dia tinggal plug and play saja. Itu beza korang beli dengan aku dengan korang beli sendiri dekat luar. Itu je lah beza dia. So macam ni sekarang dia dah Android 14 tak silap aku. Tunjuk kejap app system about. Okay, nampak dia dah Android 14 sekarang. Lepas tu ni Netflix punya license lah ni. Apa tu, MI Box S, MI Box S ni korang brand Xiaomi ni korang jangan risau lah. Memang Google certified, Netflix certified, tak ada masalah kalau nak pakai. Okay, so aku harap video ni bermanfaat. Yang mana belum follow, like, save, share video ni. Yang mana nak beli box dengan aku, korang boleh PM aku. Ataupun korang boleh pergi dekat aku punya bio ni, ada link tele, korang boleh chat kat sana. Nanti aku bagi semua detail-detail harga semua. Alright, Assalamualaikum, layan.